bawah. Tapi ini sebelah atas eh? Mana ni rotate kamera ya? Mana? Mana dia punya rotate kamera? Flip eh? Flip. Flip eh? Itu. Kan nampak biasa. Yang mana boleh eh? Boleh. Ada ni. Assalamualaikum guys. Tu dia baru sampai. Baru sampai dia menunjukkan diri lah. Dia termasuk baru sampai tunjukkan diri lah. Tali pinggang tu lah. Tu dia. Tu lah. Ular tu. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ata'u alaihi wa sallam. Dah curi lah. Dah curi lah. Masuk ke Gunung Angsi. Tapi kena permit lah. Tu lah kat sana. Tu dia. Ni lah dah disambut ni lah. Tu dia. Sini, tu dia. Jangan datang dekat tu. Tu dia. Dia sudah muncul. Tu dia. Tedung ni. Dia ketam macam ketam tebu, dia kuning kan. Dia dah muncul, tu dia. Kenalan. Lemon ni. Sambil video. Baju dia gerak. Tu dia. Aku cakap kat longkang tadi, dia dah selisih dengan aku tadi. Ayat dia cepat je gaib. Takkan gaib terus. Tu dia. Salam perkenalan. Salam perkenalan di pintu masuk Gunung Angsi. Assalamualaikum. Assalamun ala nuhin fil alamin. Suruh direct dia ni ya. Nurul. Bundis tu. Dia malam-malam bahaya bang kalau dari sini. Belum naik air nak tangga lagi tau.
Ni anak ni kan. Anak pun bisa tu. Yelah. Cantik lah. Disambut. Betul kat ni, kat bawah tangga tu. Betul apa benda ni putih menyelau kan. Dekat abang. Jarak dalam ni macam ni Dia dengan abang dengan Fat ni. Tak dekat. Tu pasal penting torchlight. Pasal berkilau kan. Dah dia selamat pergi tempat dia. Dia pun tak nak ni kan, tak nak ganggu kita. Kita pun nak ni. Kita pun merasai suasana malam. Sambil-sambil tu boleh layan paranormal. Sebab cara dia pergi tu laju. Mula dia pergi kat longkang, cari kat longkang tu. Mana dia hilang ni? Dalam perkenalan, terima kasih yang hadir kita di Bukit Butus, pintu gerbang ke Gunung Angsi. Terima kasih sahabat-sahabat yang hadir. So tadi salam perkenalan kita jumpa ni lah, ular ketam tu, anak dia. Terima kasih yang hadir. Kita hari ni saya tak langsung sampai dekat Bukit Butus ni. Tapi ni tak boleh naik malam tutup. Dia kena permit siang je lah. Dia sambut anak ular. So, macam mana bang cerita misteri dekat Bukit Butus ni? Biasalah kes kemalangan kan. Dulu tragis kat area sini. Lepas tu ada nampak penampakan pocong. Lepas tu warung warung misteri Warung misteri. Ya, apa cerita best lagi bang Bukit Butus ni? Tapi diorang beritahu Bukit Butus ni apa yang dia minta nyawa tau. Minta nyawa maksudnya? Setiap tahun dia akan apa minta nyawa. Nyawanya orang kata apa, mana yang ni lah, yang bawa kereta motor akan korban lah. Maksudnya ada satu tali halus buatkan kepala kita apa putus. Itu sebenarnya tu biasa zaman tu apa Wasli. Wasli akan buat macam tu. Oh, minta tumbal lah korban. So sebenarnya tu dekat puncak Gunung Angsi tu tempat kampungannya Rimau Tok Paroi. Rimau Tok Paroi. Dia katakan rimau gaib tu wujud lagi sampai sekarang. Allahualam. Check in, tak screen. Boleh guys share post dulu. Check screen dulu. Kita santai-santai jalan kaki dulu lah. Baru sampai tadi kat anak tangga tu ada anak ular tu. Fat, pegang kat Fat. Fat sana bang. Im. Nak berasap ke? Tak layan dia. Boleh batu. Alright guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya berganti sekejap kepada Abang Fadli kita. So seperti mana yang telah dimaklumkan, kita berada di Bukit Butus. Sekarang ni kita berada di pintu gerbang Gunung Angsi. Kami live hanya suka-suka sahaja, tiada prop, tiada apa-apa. Dan kami pun hanya merasai suasana malam. Kami tidak memanggil. Mana yang nak support, share-share tu, insyaAllah boleh share kan. Tak ada apa-apa yang ekstrim pun malam ni, insyaAllah. Cuma kalau ada rezeki nak munculkan depan kita, kalau nak nampakkan yang diri dia ada dekat sini, insyaAllah boleh je.
Ha? Ada lagi yang penjaga dia. Mana? Ini, jangan dekat saya ni. Ni ah. Allah Akbar. Penjaga dia. Mana? Anjing. Gambar. Ah. Ni anjing ganas ni. Ini awak lagi beri langsung. Senyap awak Kita datang tu jaga sini Anjing ganas Ada ni. Apa lalu, Tadi ada. Ha? Tadi ada bang. Dia tak perasan. Dia bangun angkat kepala lah. Penjaga kat ni. Dia pakai rantai tu besi bawah tu tengok. Ni tak kacau nak tu. Makanan tak buat pula baki tu kan. Dulu tembak dulu. Saja tersantai, tak bawa apa pun. Okay guys, mana yang belum tap screen tu, tap sikit. Tap screen tu hanya gratis guys. Sebab kata Indonesia gratis. Kalau di Malaysia itu percuma. Tak apa, saput-saput sikit. Kat sekolah tu, wakil sapak tu. Duk suruh macam ni lah, rupa dia ada kat atas. Tapi kita tak nampak lah bila balik hostel tu. Dia kacau. Yelah, betul lah. Dekat Engkuil, dia kacau. Nama Fadli kita, Pomfat kita. Tapi dia tak menyalak lah Anjing tu kan? Diam ya. Kira tu. Saya nampak dia 3-4 ekor juga tadi. Tapi yang lain semua tinggal dia. Bukit Beroga berani lagi kan. Kalau ni tak boleh. Mana? Bukit Beroga berani lagi lah. Awal-awal malam lagi ni kan. Awal pagi apa kan. Kalau ni tak boleh. Starting pun dah tunjuk kan dah. Dia kalau apa? Terima kasih mana yang join. Terima kasih. Tiga ni banyak anjing. Buat roti je. Wih, sejuk lah, saya tak boleh tahan. Abang boleh tahan je tu Aircon boleh tahan dia. Macam ni lah. Tinggi sikit. Oh ya tu. Boleh nampak clear sikit. Tu jalan hujung tu. Jalan kita untuk pergi ke naik lagi naik lagi ke Bukit Butus. Yang ni jalan kita nak turun keluar. Tengkolok depan ni. Tengkolok bawah. Bawah tu. Cuma pondok tu cuba abang tengok balik bang, pondok tu belah mana bang? Benda apa? Dia bukan pondok yang tepi jalan tu, dia macam pondok rumah orang duduk. Ada. Ada. Tengok saya dah hantar kat abang ni. Live ni abang ambil info saya ni. Kat bukit. Mana? Woi, betul. Dia tengah live ni bang. Kalau tak live tak apa. Saya layan. Terbalik. Mesti pun nampak gambar. Aduh, mana? Slide atas. 11 01 25. Okey. Okey. Okay, abang. Buka WhatsApp tu. Okey. Oh, dia macam tu. Tekan je pangkal. Tarik lagi. Turun bawah, tarik turun bawah. Ai. Tarik yang ni. Ya Allah, bukan. Tengah atas sangat. Okey, pergi kat WhatsApp abang. Mana dah? Tarik bawah. Bawah. Okey, cari link saya hantar. Ni mana? Link atas. Ni. Atas lagi. Tu dia. Terima kasih Hadir guys. Kita santai dulu kat Ni. sini. Kan kita cari pot-pot yang ni lah. Pot spot kan, tempat kemalangan. Tempat, Kemalangan banyak belah bawah tu bang. Ada satu bawah. kereta tu pun dia orang tak ambil lagi. Ada bawah tu. Dekat atas tu. Oh, yang kereta ni, kereta apa? Van apa? Kereta. Itu yang dekat apa? Kat hutan kan? Kereta. Dekat sawit-sawit tu. Kan kita pergi ke sana. Kita rest dulu. Baru sampai. Ada tak? Pondok misteri. Sekejap kita kaji dulu dekat dalam ni.
kata pocong lah apa kan. Dan kat sini macam-macam kisah yang kita dengar Alhamdulillah selama ni maksudnya 3 kali saya pergi, Alhamdulillah tak ada apa-apa lagi. Tapi suasana Rembang tu masih ada lah. Ada yang jumpa apa, orang usung keranda kan. Dia jumpa kedai makan tepi jalan malam-malam macam ni buka. Esok tu dia datang balik tengok tak ada. Pondok apa? Ni ke? Bukan lah. Ni bukan, ni tempat dia orang. Ni dia buat. Ini kan pondok, ni tempat dia orang punya. Bila tulis pun nak mesti. Tak tahu lah dia sebab dia tulis. Ni part 1 kan, dia ada part 2. Batu kayu. Batu. Saya rasa batu Kat tengah jalan. Ni, kasut. Kasut dia tadi. Terima kasih benda yang baru join lagi tu. Batik tu. Bagi salam tu sekejap je. Sorry dia suluh lagi. Silau dia sianya. Guna angsi. Angsi. Jalan masuk tak habis kan? Abang kat sebelah ni. Jom kita sambung sana jom. Kat sana sedap sikit pergi. Sini jalan masuk. Tempat tak gelap. Kita kunci lah. Tak, kita naik kereta lah. Atas lagi. Boleh lah. Tak payah kita ke lokasi yang banyak accident tu lah. Apa van Van Antibia tu. Let's go. Terima kasih yang hadir support. Okay, kita on the way ke sana lah. Bismillahirrahmanirrahim. Abang pegang torchlight tu, tak ada buka tingkap. Okey. Perlahan-lahan kita melalui area kawasan Kemalangan lah ni. Selekor tajam ni. Selekor ni tajam. So yang bawa tu tolong hati-hati lah bila dekat laluan Bukit Putus ni. Kadang-kadang ada itu datang naik motor, ada ranting kayu tepi jalan. Daun-daun ni bahaya ni. Nak kalau time lepas hujan kan. Apa-apa hal pun bismillah tawakkaltu ala Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jangan tengok ini pondok. Apa-apa hal naik kenderaan, baca doa naik kenderaan. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Inilah laluan Putus. Aku yang silakan. Alhamdulillah alladzi anfa'ana min babtalahu. Alladzi anfa'ana min babtalahu. Sada kerja dah. Atas sikit, bawah sikit. Silau belakang saya yang bawa ni. Kalau kat Karak ni kan, Volkswagen kuning kan.
Dia belah kiri belah kanan bang kalau dari sini. Kereta tu. Dah Dia dekat sawit tu. Dia dekat belah sebelah sawit. Oh. Saya tak nampak. ada tiga dah. Dekat sini ada my bank Dia dapat Maybank tu siang tu. Real lah kan. Gambar Maybank tu. Itu betul my bank. Sekarang rasa MB tak ada lagi sini. Boleh tap screen dulu guys. Tadi kita nak survey dulu. Mana dah tahu awal pagi Ada lah. Lampu 1.42. Ada tu, rasa depan lagi tu. Depan lagi, yang ketiga. Kita nak ke pondok yang ketiga. Let's go. Boleh share live dulu guys. Kita meramaikan lagi untuk meneroka jalan Bukit Putus, merungkai misteri, kisah-kisah seram. Ranting-ranting tu. Buat dia slow-slow tak apa. Tu lah. Saya silau ni lampu abang Fat dia sudah. Gelap gelap gulita. Tak dipasang Lampu pun tak ada. Patut dekat seleku tayang letak lampu kan untuk keselamatan kan. Dekat seleku satu cukup. Memang menyeramkan kan, ranting-ranting kayu tu. Memang tak ada orang lalu lah kalau tak macam ni. Tapi polis ronda ada tau. Tak ada. Pun ada. Dia ada buat rondaan. Sebab kita Jalan-jalan tengok tadi, detik 12 malam tu dia ada tahan tu tadi. Dia ada buat rondaan. Ada dia punya time dia dah. Sebab dia ni kes buang mayat pun banyak kan. Mayat tadi lah, pondok tadi kot. Ni pondok depan ni ada kan. Pondok 3 lah. Tak apa, sampai bawah apa. Dia pondok 3 lah. Ha, tengok pondok tu. Pondok tadi. Tak pondok tu, saya rasa macam pondok yang belah situ. Cuba tengok. Ada apa tak? Ada kursi ke apa tak ada? Tak ada apa. Pondok tu dekat tak Im? Si pondok tadi kot. Dia berapa ni? Tak ada tadi tu. Dia banyak liku ni, banyak liku lah. Ada 5-6 pondok Dia juga. kena kita kot itu patut. Bang mungkin dia apa? Dia nak apa? Nak bagi kita kot tapi kita tak nak kan. Sampai-sampai dia dah ni lah, melengkar situ lah. Baik lah jenis, bukan yang apa ni Cobra tu pacak tadi. Tu pentingnya lampu.
sampai bawah ni. Sampai bawah dah. Dia nak sampai bawah. Tak apa, kita U-turn kat bawah tu nanti tak apa. Biar sampai bawah Biar tu bawah. bawah. Sebab kereta tu pun kita tak lepas lagi. Apa kat bawah tu kan ada simpang kan. Tak sampai bawah ke? Apa tu bang? Tak ada apa. Ya. Tak ada apa dah. Tak ada apa dah. Tunjuk sikit muka kan. Jauh lagi, belum turun lagi. Kami ni bukan apa, bukan parah nak buang masa. Explore je. Explore. Minggu lepas kami pergi Pulau. Ni tak ada masa, kami dah explore dekat Bukit Putus, pantai. Alright, kita dah jumpa lokasi tempat kereta accident tu. Tak apa kan, kita nak pergi kat van ke kereta? Tu kereta-kereta. Kereta putih lah. Apa tak tahu. Benda apa tu? Saya tak boleh haiwan-haiwan ni. Apa dia? Haiwan apa lah? Dah bersini. Kita U-turn siap-siap lah. U-turn. Kau ingat turun bawah lagi? Bawah saya tahu je. Bawah tak? Tak ada apa, itu bengkel. Tak apa lah. U-turn. Tak payah. Nak U-turn siap-siap pun boleh. Siap-siap. Siap-siap lah, senang. Tenang. Kalau ada kereta apa selisih kan. Bawah tak ada apa, bawah tu bengkel kan? Bengkel. Tak ada apa. Banyak batu-batu. Bengkel kedai makan. Cuma tapi tu dah lah saya tutup. kalau U-turn payah sikit lah. Tak nampak belah kiri. Lain putih. Bang. Tapi kat kiri ni ada ruang sikit untuk parking kan? Tak ada. Dia terus macam tu. Apalah, sini wakil ni. Jom. Tak mati ke enjin Tempat kereta tu accident ni. Tunggu agak tu kereta. Ni lah kereta accident kan. Lokasi dia. Ni yang kita ni. Lokasi kereta accident. Jangan dekat kereta sebab dia nampak ada benda bergerak tu. Dekat dalam kereta. Macam datang. Ni lah atap dia tu. Audi. Buatan Audi. 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 Kereta Audi. Kereta Audi acid. Nombor plate tak ada Kau tak boleh beli nombor tu. Audi. Audi kereta ni ke. Mewah ke ni. Tapi version ni lah. Lama ni. Lama. Terima kasih yang hadir. Kita di lokasi kereta accident lah. Kereta Audi S6. Sampai sekarang lah. Kita Tahu apa biar je dia nak kat gagal? ladang kelapa sawit ni. Tahu berapa kereta ni agak? S6 lama. 2000. Tak, bawah-bawah. S6 pun lama.
nak explore lagi kat Tengkolok nanti, bahagian Tengkolok. Plan satu sebenarnya. Kita nak explore ke bahagian Tengkolok pula nanti. Kita nak naik sikit dekat anak tangga tu, anak tangga Gunung Angsi tu. Tapi tadi ada ular macam ketam tebu lah. Tapi dia jalur putih hitam. Dah dia dekat tepi tangga tu dah. Dah pada sini. Dah pada sini. Sampai. Dah pada sini. Dua selekor tu juga ni. Rasa ni lah seekor ni kan, dia tengah corner kan. Dia corner dia berpusing tau. Seekor ni kan tengah corner berpusing. Dengan corner situ kan turun tajam. Dia simple je bang. Pusing. Lagi kereta tak dialihkan, lagi tu banyak apa ni. Orang kata terbang. Oh, dia punya roh lah, roh. Kereta tu kena alihkan. Roh mangsa. Ni tak pakai sikit eh. Mau lalu dah lama betul-betul dah. Ni. Kalau nampak tembok ni Tikim Kyo. Kampung Kempangan kawasan Kempangan. Ini adalah ladang Tikim Kyo. Atau ownernya ada lagi tak? Terima kasih Cik Hati join. PB Set, terima kasih yang hadir. Terima kasih mana hadir, terima kasih yang mana yang stay. Kau dulu kat ni bang, kat belah bukit bang, kat puncak. Terima kasih Fitri Ranya. Puncak. Tak nampak Ni apa? Gunung apa? Tu dah ada gunung tu. Gunung Angsi lah, Gunung Angsi, puncak tu. Tempat Rimau Tok Paroi, perkampungan dia. Ni nampak pasal Siden. Dia Siden daripada sini. Dia bukan di situ kan, dia di sini. Ada lagi kesan dia? Ni Jauh ni Ni kesan ni nampak. Ni. Ini dah jadi macam CSI dia ni. Ini dah CSI bang. Kajian Bukan paranormal lagi. Sambil-sambil tu. Tapi ni accident asal ni bekas biji ni. Banyak accident ni. Ni bekas biji ni accident ni. Bertembung ke? Ini maksudnya accident sekali bekas biji. Kemungkinan kawasan sini kawasan Bogo lah. Sebab dah banyak makan nyawa dah. Apa yang saya dapat rasa memang dia ada kat kawasan sini. Tapi saya tak kacau dia. Memang pelik Kita tengok Ni. Tengok pokok ni. Tengok pokok sana. Memang pelik Terima kasih Syarul Nizam yang hadir join. Dia tak pagar, dia apa nak pagar? Kebun. Kita di Angin sana kuat lah. Bawah Angin sebelah sini kuat Angin sebelah sini tak kuat. Kuat. Kena faham. Kalau angin kawasan kuat ni ada tempat dia. Saya dah dapat rasa. di ladang kelapa sawit dah. Lokasi kemalangan kereta Hadai sudah lama. Kita Audi A6.
nak gerak ke mana pula lepas ni? Ya. Nak gerak ke Tengkolok ke apa? Kita pergi ke tempat pondok. Pondok lah. Stay situ. Kita nak Bagi kita tak ada lama sini, saya beritahu lah. stay kat pondok lah. Ada 3 pondok kat sini. Kat depan tu. Angin-angin ni dia bagi ni lah. Okay, let's go. Kita ke pondok yang ketiga. Nak kita ke atas lagi. Kat atas ni kita ke arah mana? Nak balik ke Tengkolok lah. Kita kolok dulu lah. Tapi kita pergi pondok lah, pondok. Pondok mana eh? Tiga pondok lah. Ada 3 pondok tu. Kita lepak kat pondok. Pondok tengah lah. Pondok yang Ambil pertama ni pondok dulu. yang selamat sikit lah. Kita stay kat pondok pertama dulu. Dan, Pertama yang dari pondok sini ke pertama dari depan? daripada sini. Yang senang parking. Yang boleh parking. Semua boleh oh. Tak ni Manfaat. Ha? Pondok yang tu boleh parking. Pondok yang jauh dia. Yang ujung mana tu? Tak yang nombor 2. Yang nombor tengah yang tengah. Ha. Mana boleh lah, yang mudah parking. Dia tak terlepas kan. Gelap. Gelap kan? Gelap. Silau tak? Ruang suluh yang apa area kanan je. Abang tu belah kanan dia. Dulu pernah naik bas tu masa belajar Politeknik Listen pergi Teraci. Dah 3 kan? Dia punya driver bas memang expert lah. Ini tempat tu. Ini kat rumah ni. Ha. Ni baru lagi ni. Baru lagi yang bau. Mesin. Baru buat ni. Dah 3 kan? Pokok yang besar ni. Dah 3. Oh ni rumah. Ni biasa tempat main bag kan? Ni dah dua dah. Ya. Oh, ada perantai. Dia tak tunjuk kan? Persendirian tu, tanah persendirian. Kalau rumah Dia Cina ni tempat je. Cina. Bunga tu kali pun. Tapi kita tak tahu mana yang bunga kali pun tu ada sebab tu. Terima kasih mana Adil, tender screen. Terima kasih hadir. Tuan Rong Miomin, thank you hadir. Kita nak ke pondok lah. Pondok rehat tu. Kita nak istirahat kat sana dulu. Yang merasai usaha ni kat pondok tu. Suruh belah kanan-kanan sikit. Suruh belah kanan-kanan sikit. Pondok. Okey tak Okay, sikit? pondok yang kedua ni, pondok bahagian tengah. Saya rasa ni baru pondok pertama kan? Tapi apa kata kita golf stand kepala menghadap depan. menghadap depan. Selamat sikit apa-apa hal kan. Safety first kan? Safety first. Sebab zaman sekarang macam-macam hal kan. Zaman sekarang ni yang kena ekonomi gawat macam-macam hal. Jadi kita safety first lah. Tapi yang sana yang apa? Macam pondok sana yang Tu nenas tu. Nenas potong-potong. Ha? Nenas. Mana? Tu depan tu. Bunyi air je. Air tu je. Air. Kita tengok je air tu. Sekejap je. Air sungai. Nanti pergi depan pula. Alat sungai. Dah lalang je. Depan apa ada yang sungai. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, bawah tu ada anak sungai. Sungai. Itu pondok lah. Kita lihat je.
Pergi pondok ya. Ada apa lah mati ni. Oh, betul. P3 Save Nature Keep Clean. Ni. Lepas dia ini itu tu bang. Yang nama pergi depan tu kan. Si sungai Jeram. Boleh mandi ni. Kalau tu pagi-pagi tengah hari boleh mandi ni. Sejuk-sejukkan badan. Dulu bang daripada air, laluan air bang. Tu laluan air. Laluan sungai. Sungai. Ini kalau penat-penat hiking apa semua boleh rehat sini. Nak basah-basah badan ke boleh lah. Balik pada nasi kan. Baik. Oh, sejuk. Sejuk air. Kalau sedap. Kalau malam boleh lah kan. Kalau petang tak payah lah. Petang tak payah. Terima kasih hadir Miomin Besar. Terima kasih yang hadir. Kita lokasi sungai dekat pondok kedua, pondok rehat kedua. Yang jumpa pinggan mangkuk kat mana? Pinggan mangkuk lama? Dekat sini. Kat sini? Dekat sini ni. Diorang jumpa pinggan mangkuk lama. Itu kat sini lah. Cantik betul. Berapa biji pinggan? Ha? Ya? Berapa biji pinggan? Banyak juga lah. Cantik lagi. Macam Tersusun. Tak kalau ada orang balik kan. Ini yang apa kita simpan ya. Ni lah. Pinggan macam ni lah. Ha? Tu kenal nama ni lah. Ha, pinggan sini lah. Pinggan lama. Dia dah pecah kat ni. Ini corak lama ni. Dia ada juga. Kalau ikut usia ni lama Dia punya bawa ni. balik tu. Dia bawa balik. Orang bagi pinjam dia bawa balik. Yang itu ni dia bawa balik. Pecahan pinggan. Betul lah pinggan lama. Ni pernah nak jumpa dekat Lukut. Lukut macam ni lah saya jumpa tadi. Itu kita susun tapi Dekat Lukut. Sebiji je dekat Lukut. Kan tapi kita tak nak ambil kan. Malas nak ambil. Dekat museum Lukut tu. Hotel Lukut tu. Tak suka nak ambil. Tak orang. Oh. Satu. Oh, ini satu. Rasanya menjadi tekstil. Alright, kita nak ke mana ni? Pondok yang seterusnya ke Tengkolok? Ha? Biasanya. Kita ke pondok ke seterusnya? Di pondok kedua bahagian tengah. Ini lah yang ke dekat tu yang rasanya yang kita stay lama. Ni yang kita jalan kaki tu Im. Bukan sini, sana kan? Di sana lah kita jalan kaki kan? Sini bukan ni. Bukan. Di sana kita jalan kaki. Okay, kita nak ke pondok yang pertama. Sekejap. Lock sendiri ya. Sekejap Okey. Sama tidak buka dia. Lock. Okay, kita nak ke pondok yang pertama.
buka high beam. Ha? High beam. Ni high beam ni. Oh, memang gelap lah. Biasa ni high beam. Air pergi gelap. Apa jaga ya. Boleh kilapkan balik tu. Oh, banyak jauh depan memang saya nampak. Masuk depan boleh suruh atas sikit. Kilap tak? Macam ni okey. Okey. Ha. Dia Jangan pegang ni. belah kanan tu okey. Ini kena bayar member lebih. Saya seorang duduk kat seat belakang Apa ada hal? Thank you DC hadir. Terima kasih banyak yang hadir. Boleh share-share lah ni. Kita merasai suasana malam di Bukit Putus yang penuh pelbagai cerita misteri seram. Ada yang nampak orang usung jenazah lah waktu macam ni lah. Nah juga Ada yang lalu kan. ada jumpa warung lah, warung makan lah. Ada yang jumpa pocong lah, macam-macam lah cerita. Nah juga tengok gula-gula ke apa kan. Dia yang gula-gula tu diorang nampak kat signboard. Kan? Signboard Kuala Pilah tu. Ha? Yang air dia tu gula-gula tu kat situ. Oh. Dekat atas ni ke bawah? Cek Chong tu kat situ. Dekat signboard kat Kuala Pilah tu. Dekat bawah. Kat bawah. Okay, ni. Yang air tu bentuk kepala. Kita ke pondok yang mula-mula sekali. Nak merasai suasana kat sini pula. Itu ke sini. Siap. Ada sini. Ke sini. Apa dia? Bukan ada tu. Mana kan? Satu lagi tu. Okay je. Okey, kita turun dulu tengok keadaan. Nak merasai suasana kat sini pula. Pondok yang pertama. Inilah Im. Dah silap sini Im. Apa Sini, pinggan mangkuk tu? Ha. Tapi tengok kita dah ada. Mana? Ya, jual otak dengan kapura ni. Sebab siapa nak rasa mandi malam boleh datang kat sini begitu. Banyak pecahan sungai ni kan. Saya datang sini bukan nak cari setan ni. Bukit ke bukit. Rumah burung. Setan-setan. Sebab saya dah puas lah tengok bumi tu. Saya malas nak apa ni. Tu kat bawah pokok tak? Mana? Okey, mana yang setia. Dekat screen. Terima kasih user 9988 hadir. Dus haha, thank you hadir. Kita nak ke bahagian Tenggolok sekejap lagi. Itu pun orang nampak penampakan lah. Pocong lah, kek cong kat situ. Ada nak ni. Nak saya ni. Tak tahu. Ini boleh. Pak ini lah, itu Tenggolok. Agak Tenggolok lah. Nak pergi sini. Tenggolok. Tenggolok lah. Kita nak ke Tenggolok lah. Bahagian rehat kat sana. Lepas ni panggil kan. Panggil pula dia datang. Let's go.
Sulur lampu paling besar tu gelap. Torchlight tu pun paling terang torchlight tu. Memang kalau seorang-seorang baru dia wujud kan Oh sini kot yang apa yang main bank. Seorang. Dia nampak gaya dia, tempat dia lintas Macam tempat tadi yang main bank tu. Dia nak minum air tu, biasa dia turun minum air tu, cek air. Jadi yang kedua bang, Yang pertama. Dua kot Yang pertama tu dah habis lah. Ini lalu bahagian pintu gerbang Gunung Angsi je. Pagar-pagar dengan pagar tu kan datang sini macam lupa kan. Kami datang sini bulan ada rezeki kan. Dia pun tak nak jumpa kami. Dia kasi gunung ni nak hati-hati tu lah kan. Tak pindah. Kenapa? Ranting kayu. Yang anjing tu yang senyap tu pelik ke. Pasal anjing nampak orang dah menjalak kan. Dia diam. Dia diam. Tapi dia rantai ke apa tu? Nampak macam rantai tapi rantai tak tahu satu kat mana. Kalau letak untuk jaga kot. Tapi dia senyap ke. Angin banyak Angin kuat. Okay, kita ke bahagian Tengkolok. Ni anjing tadi. Hai geng. Oh tak rantai. Tak tahu tapi dia biasa nampak orang kan. Dia first time nampak dia dah dia bising-bising ke. Dia diam ke. Okay, terima kasih Bob sudi masuk. Bob hadir, terima kasih Bob sudi komen-komen Bob. Share live Bob. Kita nak ke Tengkolok. Dalam ni. Pergi dalam. Pergi dalam. Kita ke Tengkolok. Ni kepala ada luar. Dia boleh tembus kan pusing kan? Boleh. Ni Tengkolok yang dekat macam-macam nampak tu. Kat Tengkolok ni orang bergambar apa semua. Saya cuma nampak Tengkolok lah. Kat Tengkolok orang nampak macam tu. Boleh ada Diorang pun nak berehat juga kat situ. gambar selfie sikit kan. Makhluk sini pun nak berehat juga kat situ. Kita kata Tengkolok lah, tempat yang wajib dilawati lah. Kita singgahan. Okay, kita ke bahagian Tengkolok. Tu dia, Tengkolok dia. Okay, this is Pilah. Cantik ke? Berdiri kat bawah Tengkolok ni betul nampak this is Pilah. Ambil gambar kat sini. Nampak this is Pilah. Ambil gambar sini. Nampak lah. Boleh ambil gambar kat tu Boleh abang. Boleh bayar RM1. Boleh. Ada. Ini apa kita kawan dah tahu. Main RM1. Orang pergi toilet
Baru 50 sen. Allah. Ambil gambar kat mana tu? Ni boleh. Terima kasih, mana setia. Attack screen. Dia nak bergambar je buat kenangan. Tengok tu ah. Air pun jadi beku. Gambar Im satu. Mak oi. Ha. Oh, air punya dia beku. Memang sejuk lah tempat ni. Macam alah kamera lah. Jadi stalaktik. Tak ke bang? Tak ni. Limbat. Nampak saluran air. Air takung dia kat luar sini. So ini tempat sejuk sangat. Itu adalah ni lah. Mana yang ada Jadi ais lah. Beku. Bawah tengkolok ni. Okey. Nampak sekali ya. This is Pilar. Most wanted yo. Yang pada kita kan umur dia 46 46 kot. Satu lagi. Tengok dulu. Tak boleh ambil je. Tak boleh apa. Okey Tak ada hal lah. So ni ada kita umur baru 19. Okey, sini lah spot untuk beristirahat. Saya ambil Macam-macam sengit cerita. sikit lah sebab nampak dia sebelah yang tengkolok sikit atas kan. Oh, tengkolok kena nampak lah. Okey. Satu lagi kau untuk tengok tengkolok. Tengkolok penting. Pahlawan kan. Ah, safe tu. Saya sebenarnya bukan. Okey eh. Satu. Ah, slow sana bang. Ah, tu okey dah. 1, 2, 3. Okey. Video tu boleh? Sikit je pendek. Ha? Share satu kat email. Ah, ni. 1, 2, 3. Alright guys, sekarang kita berada di bahagian Tengkolok, Bukit Putus. Kawasan istirahat lah sini. Alamak ya bang. Apa ni? Yang boleh tiba jam. Dia tak izin tu. Jam. Hang. Ha, yang boleh jam. Tak, keluar jangan sulit. Dah saya keluar boleh jam. Try. Yes, thank you Hadis. Amika, Kasep 55, Rally, everyone. Boleh share live lah. Thank you yang hadir. Kita nak bergambar je kat sini. 1, 2, 3. Alright, Assalamualaikum guys. Sekarang kita berada di Jalan Bukit Putus untuk merasai suasana malam dan buat paranormal sekali lah. Dan merungkai lah misteri yang dia nampak pocong lah, orang usung jenazah lah, warung tepi jalan lah kan. So kita nak ni lah, nak explore lah hari ni. This is Pilar. Di bahagian menara ni. Menara. Ini Tengkolok lah. Okay, sambil-sambil itu member-member nak ni bergambar kita ni dulu. Sebab dia ni bukit tu tak sangat. Nanti dah tempat stabil okey tu. Mana bukit lagi. Saya ada yang mungkinan akan nampak lah kalau biar je tu. Okey, mungkin akan nampak kita boleh lah. Mungkinan lah biasa akan nampak lah. Kalau nak saya panggil boleh tak? Member nak suruh nak panggil. Tapi saya panggil hati lah. Kental hati. Okey. Sekejap guys, kita rehat dulu. Segim tu. Okay, boleh tag screen dulu guys. Boleh share live dulu. Kita nak istirahat kejap. Tengok apa ada di sini.
Dengar macam ada ni suara orang cakap kan kat belah sana. Sekejap pergi belah sini sekejap. Thank you Farid Arifin hadir. Azia Yazid, thank you hadir. Member tengah panggil tu. Sekejap kita tengok yang apa yang ada ni. Tadi kita dah melepasi 3 tempat rehat lah, 3 pondok yang ada air sungai kan. So ni kawasan last lah, tempat orang istirahat lah dekat bahagian Tengkolok ni, pondok Tengkolok ni, bahagian Mencawang ni. Dekat Bukit Putus, Bukit Putus, tempat rehat bahagian Tengkolok sana. Lokasi Bukit Putus. Itulah saja nak merasai suasana malam kan. Kisah-kisah seram kat sini, nampak pocong lah apa, ada orang cerita lah. Warung tepi jalan lah, orang usung jenazah lah. Ini bahagian Tengkolok lah, biasa tempat orang istirahat sini, bergambar sini, sebelah Pencawang. Raksasa bergaduh hingga berperang. Dalam pergaduhan Kisah Bukit Putus. Salah satu raksasa tersebut yang mahu menetak lawannya tertetak bukit tersebut. Raksasa berlawan putus-putus, dan kerana itu ia dinamakan Bukit. Oh, rumah saya dekat ni Baranang. Saja singgah. Member ajak buat para, kita buat para lah. Para suka-suka nama dia. 4 km sahaja. 4 km. Member ajak jalan-jalan lagi ni. 4 km lagi. Saya kat Bukit Peroga. Laluan berliku. Hari ni second location dekat Bukit Putus pula. Selekohnya tajam, jalannya sempit, mengerikan bagi pemandu yang baru pertama kali melaluinya. Bila mengenang kembali Bukit Putus juga boleh menjadikan bulu roma meremang kerana banyak cerita mistik tersebar dari mulut ke mulut. Antaranya kisah seorang lelaki mengilai tanpa kepala di satu pokok besar dekat sebatang selekoh. Ada juga yang nampak sekumpulan manusia sedang berjalan mengusung Layan member. membawa obor. Projek banyak nak buat ni sekarang. Berdiri di Kita buat kat Bukit Putus tu. Itu tidak termasuk cerita bantal Bukit Peroga dekat Semenyih. kenderaan berbola Dekat api Semenyih, Bukit Peroga. di sekitar jalan. Gerai misteri yang berniaga di tengah malam. Dia sempadan sehinggalah dengan cerita sepasang manusia Lenggeng dan perempuan Bukit Peroga. melapah daging monyet di selekoh yang terdapat Bukit Peroga Semenyih curayan air kat Selangor. Tapi tahukah anda, ada antara Terima kasih Farid ni hadir yang support. banyak Terima kasih banyak. oleh masyarakat setempat. Jalan Bukit Putus yang dikelilingi dengan hutan tebal dan gaung yang dalam menjadikan ia menyimpan banyak kisah misteri, terutamanya pada tengah malam. Mungkin kerana kawasannya yang amat seram dan gelap, maka kita sering mendengar kisah tersebut daripada mereka yang pernah mengalaminya. Bukit Putus juga dikaitkan pada masa dahulu Naik dengan perkara tadi ganjil sampai yang tadi dialami oleh mereka yang pukul memandu 1.30 hari. kereta Kereta atau polis. menunggang motosikal berseorangan. Sampai tadi pukul 1.30. Tetapi semua ini hanya kisah orang tua-tua sahaja. Polis buat rondaan Kisah ni. pertama, Boleh kat naik Polis buat rondaan. waktu itu tahun 2002, jam 2.30 pagi dari arah Seremban. Masa tu, jalan lengang, langsung tiada kereta atau lori. Seorang pemuda memandu kenderaannya dengan sangat berhati-hati melalui selekoh yang tajam. Dia pun masa itu tidak fikir apa-apa. Kereta polis buat rondaan. Kem pengakap di sebelah kiri. Tiba-tiba, kenderaannya menjadi sangat berat. Memang nak naik ke jalan itu agak payah. Katanya,
dia hanya terfikir keretanya rosak kerana kenderaan itu sering meragam. Nampak ambil kereta polis tadi? Melihat cermin pandang belakang. Saya nampak, apa nampak? Kalau ada Nampak, kenderaan malas layan. untuk dia meminta bantuan. Sini memang lokasi polis buat rondaan Ada masa-masa dia. Dia tak berhenti Macam tanya. sekarang pukul 2.30 kan, polis punya time rondaan lah. Samar Tapi dia tak tanya apa, dia buat dek lah. namun dikuatkan Malas nak suara layan. untuk meneruskan perjalanan. Yang banyak tanya kan, macam-macam nak tanya, malas nak layan. Kita buat kerja kita lah. Barus menusuk di hidungnya. Bila tiba di puncak, Time rondaan dia kalau nak tahu kat sini pukul 2.30 pagi. angin kuat dan tiba-tiba Rondaan juga polis. keretanya menjadi Dia buat tanggungjawab dia kan. Kisah yang kedua, Patrol. perempuan bersama 3 orang anaknya. Patrolling car. Cerita tahun 90-an dulu. Masa tu, Encik Syarudin Abdul Terima kasih Farid support. Terima kasih banyak FYP. Terima kasih banyak. Awam. Dia sentiasa berulang Ada rezeki nanti pergi tempat yang baik sikit. Ada saya ada plan nak pergi Tanjung Tuan nanti. Tempat yang lokasi Pantai Keramat tu memang sana kawasan angker lah. Memang kawasan Penang Sui situ. Jam 1 pagi dari Seremban. Tempatnya di kawasan Kebun Durian. Dekat selekop paling tajam di Jalan Lama. Polis lah baru lalu. Dia duka. Sebelum ni kawannya ada memberitahu laluan itu agak menakutkan. Tetapi dia tidak mempercayainya. Hinggalah pada satu malam. Polis pun tahu kita buat paranormal. Dia malas nak cakap banyak. Berjalan di tengah jalan bersama 3 anaknya dan seorang didukung. Takkanlah jam 1 pagi ada orang di kawasan itu. Dia pun tak nak jauh. Setahunnya tiada rumah. Tapi Dia pun ronda kejap lah pendek Ha. seperti biasa, Dia tak pusing sampai bawah pun polis tu tadi. Tak sampai pun lepas apa biarpun jumlah kenderaan Pada yang berdua, menggunakan pintu jalan gerbang. Boleh semakin takut berkurangan. kat seat belakang. Malah boleh dikatakan Dia sudah lalu kat tu lah, pintu masuk Gunung Angsi. Betul dia patah balik. Dia pun tak pusing sampai ke bawah. Wah, situ yang checkpoint dia. Betul nak. Agak dia pun dah kena kat situ kat dan lurus dibuka dan kenderaan yang melalui jalan Bukit Putus semakin berkurangan. Ada ura-ura untuk menjadikan laluan ini sebagai tempat riadah dan rekreasi. Namun sehingga hari ini tidak kelihatan Okay kan, saya nak rehat sekejap dilakukan. Sambil-sambil tu anda geng tengok ada apa yang ada kat sini. Nak rehat dulu. Saya pernah sekali nampak depan mata dengan semua family saya yang kereta terhumban ke dalam karung jalan Bukit Putus Lama. Cuma yang selamat. Bang, lampu tak ni dia bang. Kita pun tertakut di pokok pisang sebab tempat luar yang kami pelik. Dia macam golek sesuatu di tengah jalan. Mengelak sesuatu di tengah jalan. Ada tekod tu. Sedangkan kosong tak ada apa-apa pun masih segan dikatakan situasi. Cuma sekali dia pernah kena bau busuk dan waktu berat sangat. Tujuh kali. Polis tu pandang je lah. Mana disuruh tengok. Muka dia nak kena senyum ke? Biasa. Kalau dia pandang sekali, saya terus tengok video, mana saya pun boleh Tak, mungkin dia tengok result saya kan. Macam tak payahlah. Biasa dia tanya. Ini dia tak tanya. Semua senyap kan, anjing-anjing senyap. Mana ni lah. Ada something nampak apa tadi dia tengok belah sini tau. Tengok belah sini. Ada something. Dia belah. Jadi kita pun tak layan ni. Layan banyak polis. Yang layan macam Assalamualaikum, dibuti pula Mau kok oh. ni dia apa Sejuk lah. Kalau nak sejuk, picit button. Kalau sejuk ni tekan kat tengah. Jadi Tak picit, tak tunjuk lah. tak. Dia jadi Saya picit abang juga. Nak bagus lagi kalau yang biasa punya beli yang gold. Gold dia tak sejuk. Kalau merah dia macam macam YouTube, macam Canyon, macam John Blend yang merah. Cerah sikit. Okay, tembakau tu okey lah. Serasi lah.
Besar ni kita tengok ni kat komen-komen banyak kan. Dia tak menunjukkan lah. Dia ni terang kan. Besar lah semut dia. Buat apa ni? Ratu dia tak jalan laju. Jalan penuh. Tahu. Semut ipoh. Ratu semut. Okay guys, kita tengok ratu semut Jumpa ratu semut. Okay. Biasa ratu semut ni ada petanda ni. Dia ada beritahu sesuatu. Oh ni bukan ratu lah. Dia kan ratu dia punya badan ni lagi ni. Cantik sikit Ni bukan ratu. Dia ratu badan dia lagi cantik. Abang pernah dapat tadi. Dia tompang naik motor. Daripada pokok mana dah dia macam benang labah-labah tu. Oh. Dia hinggap, dia gigit sekejap sampai ke rumah. Oh yang tu ratu, yang ni bukan. Ratu badan dia cantik. Kehijauan. Dia macam raja. Tengok. Kenapa? Dia bukan ratu dia macam raja kot. Oh, Kalau ni ratu, raja. ratu dia punya badan dia lengkung cantik, warna hijau. Ni raja ni. Kalau kepala hitam ni raja. Raja semut. Besar. Ini kau kena sedap tu. Oh. Oi. Kena pergi klinik. Raja semut. Kena injek. Mana nak? Raja semut pun hadir. Mana nak pergi? Orang kata kalau malam jumpa haji semut tu rezeki tu. Susah nak jumpa haji semut. Saya tu hari Ambil dia punya gambar. dia punya ratu. Ambil gambar. Sebab susah nak dapat haji semut tu. Ratu dia siap tompang je. Ratu pun hebat juga dia punya ni. Dia biasa mana ada raja, mana situ ada ratu. Tapi hari ni tak nampak ratu. Ratu tidur kot. Raja Ni semut semua dia king. tengok jenis biji ni. Dia akan ikut ratu ataupun raja. Dia sekarang ada raja, dia ikut raja lah. Tapi kalau ratu tu ikut sampai rumah tau. Lalu saya letak kat pokok bulu perindu saya tu. Oh dia ikut rumah. Dia tompang motor saya. Dia beli macam benang labah-labah tau. Naik kat helmet, betul sampai ke rumah. Ini kau kena bebet ni, besar bebet ni kepala. Raja semut di Bukit Putus. Terima kasih yang hadir. Asad Rayut, User Siri, terima kasih banyak yang hadir. Boleh share live lah. Jadi masa abang buat panggil tadi, dengar je something kan. Betul senyap tak? Bunyi macam-macam. Ya, tadi masa abang buat panggil tu. Dan Ni pun dia masih ada ke ni? Meremang bulu saya, bulu mama daripada tadi. Itu apa tu? Pembahagi apa tu? Mana? Tu. Ni. Macam rekahan tu. Tak nampak torchlight saya gelap. Tu baju suruh kat situ kan. Macam apa? Rekahan bukit. Terima kasih Farid. Tap-tap screen terima kasih banyak. Moga murah rezeki. Farid duduk area mana Farid? Ada tempat-tempat best ke untuk buat para ke? Terima kasih. Aku Kam hadir. mana tadi? Tu. Oh ni pokok tembang ni. Besar ke pokok dia tu? Ni pokok tembang. Ni kan dia ni batang dia. Ambil pokok tu macam ni Tengok yang pokok tu. Wajib tadi dah tukar nak? Ha? Wajib tadi. Dia masuk Jangan tu. kejap dia, kesian dia. Kau menangis anak-anak buah dia. Pokok apa? Dia macam Pokok ni. Pokok. Pokok macam orang berdiri Macam apa? Oh ni raja dia kata pijak ni. Kalau gini tak? Hmm. Dia kau itu kau. Kau dah pergi. Dia punya nak pijak ni. Sampai dia tengok bawah. Jangan kau dia. Siap ni. Duduk atas. Ketiga gerak lah. Kena teh ke kopi ke.
Oh, para ada kat di sini ada, tapi dia tak macam dulu lah. Ada orang buat para kat sini. Tapi banyak cerita je lah kan. Orang gempak cerita je lah. Tu yang kita pun nak check. Dan para ni dia suka main purau. Dia kalau betul-betul ni nak merasai betul-betul, datang seorang je lah. Batu Kikir lah. Batu Kikir insyaAllah ada apa cerita best kat sana, Farid, kat Batu Kikir. Cerita misteri, cerita seram kat Batu Kikir. Batu Kikir Jambatan Besi lagu tu. Gulai udang Sabang Langor. Apa dipikir Basah pun tak ada. ini bujang. Patut lah. Cish Cis. Cish berdabah Melaka tu. Mana gaji? Hilang lah. Saya tak nak pejak awak. Awak baik. Oh, makanan best lah. Tapi tu lah tempat paling keras sekali kat ni di 9 saya rasa dekat ni lah. Tanjung Tuan tu lah. Ingat nak pergi lah satu hari nanti. Bagi saya yang paling best Main Dam Pantai Keramat. paling best Dam Semenyih. Macam-macam. Dam Semenyih pun best juga. Last kali nampak kat Dam Semenyih macam ni lah. Kan? Suluh-suluh. Ingatkan bayang-bayang. Bayang-bayang pokok. Rupanya Makanan seram Makanan apa yang seram tu, Farid? Makanan yang paling best kat sana. Masak lomak Gasir setia, Masak lomak. aiskrim. Terima kasih Azia hadir. Terima kasih banyak yang hadir. InsyaAllah akan datang kita akan pergi tempat yang lebih angker. Mana yang nak pergi mendaki Gunung Asyik? Terima kasih banyak Farid. Terima kasih banyak atas 1000 like membantu. Mana yang pergi mendaki Gunung Asyik yang daki sebab tadi kita ada nampak tali pinggang warna hitam putih. Sebab sini kawasan gunung tu yang bahaya tu. Yang saya pergi Boga tak jumpa bang Padahal Boga teruk semak samun. Belalang je. Dulu macam New Zealand. Sekarang macam Parkland. Sekarang aduh. Safari. Tak ada orang nak trim kat sana. Safari hit. Oh, burger waris, chicken chop waris dekat Batu Kikir. Most wanted you lah. Oh, insyaAllah nanti boleh singgah kat sana. Dekat Batu Kikir nanti. Ada rezeki tu singgah makan-makan sana. Jalan-jalan cari makan pula. Yang ni. Tadi dia tak datang. Weh, ada bunyi. Bunyi kayu-kayu dalam hutan. Tak macam kayu retak. Farid Arifin Property ada buat jual rumah ke Farid? Jual tanah ke apa?
Dengar. Dengar. Dengan lori ke lalu. Tak, dengar kat pokok. Okay, tengok kat pokok Dengar Dengar pokok. pokok. Dengar. Kau dengar dia? Bukan lori, dengar pokok. Kalau galang datang baca ayat dah balik. Dia ayat dia? Dia ayat Dah. okay. Tak. Dia kata kalau ada satu bunyi macam Dengusan. bunyi macam tu biasanya bunyi gula. Tak ada dengar sebelah kanan. Tak, hati kosong lah. Tak ada rasa apa-apa. Kalau alang macam-macam je mampu. Gempak-gempak dia. Dia gempak lah dengan dia. Senang. Kita jadi macam tak suka lah. Tapi memang nampak macam dia kan. Memang dia ke dah? Ha. Bukan macam dia, memang dia. Tapi kalau bawa tu silat abang lagi nampak. Itu saya fikir ni. Itu silat kita tak terang sangat. Berapa jam? 245. Dan macam ni shot juga lagi. Tapi minyak laptop. Roga. Bukan buka. Dan Dan macam ni yang gempak kan. Tapi kita tu dekat highway lah. Tu bila dekat highway lah. Highway direct. Nak cepat. Sawit lah. Dia tak nak datang ke. Dia tahu. Sini. Tak, dia- Pergi depan sikit Ulu bendul lah. Tak sebab dia tahu dengan kita ada siapa. Dia tak nak datang. Dia tahu dengan kita siapa. Masalahnya ni dia tak nak datang. Saya suruh seekor tu panggil pun dia tak nak datang. Biasa dia datang kalau panggil. Dia tak datang. Tak tahu kenapa. Dia balik kereta kan. Abang pernah dengar bang? Kisah apa tu? Tak, apa masa manggil tu ibu dengar bunyi harimau. Maka harimau bunyi my bank. Bulut. Itu dia sebut. Nasib baik jauh. Nasib baik jauh. Jauh. Kalau ni dia nak test dia tok paruh. Serius bang. Tok paruh Bunyi ni. kuat Imba jatuh pasal dua. Tok paruh ni. Kat mana? Dekat dam lah. Oh. Kalau kat sini tok paruh je punya. Nak sambung ke? Kita pergi ni dam. Boleh ke? Jom lah. Dah ada masa lagi ni. Kan? Jom. Ni, pergi dam lah. Kita nak gerak pergi dam lah. Dam Semenyih. Sama awal Nanti kita sambung di dam Semenyih lah. Ikut live. Ambil rokok ya. Rokok Itu. Ni. Sini. Ni. Ambil ya Im. Jauh dia tak boleh. Oh. Apa? Jauh sini. Ni sini. Takkan kita nak sambung nak gerak ke dam Semenyih lah. Ni sampai pukul 2.55 macam tu. Terima kasih geng yang hadir Kita nak siap-siap gerak ke dam Semenyih. Terima kasih Poppy hadir. Dah hilang ni. Apa? Otak dah hilang lah.
Abang Fadli, I love you. Okay, bye-bye pergi putus. Jom Sebelah sini bang Abang Saya okey, ni tutup boleh, live sebab saya nak pergi Tak boleh? camp sembunyi. Boleh. Tengok. Okay, akhir tengok ni. Biasanya dia orang akan nampak gula-gula kat sini dalam gambar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi disebabkan hari ni saya bawa gula-gula dalam dalam beg, tu dia apa ni dia tak nak muncul. Terima kasih Hadi Kim sukanya. Okay, kita nak ke Dam Semenyih. Jadi lepas saya tutup live lepas nak pergi ke Dam Semenyih. Dam Semenyih lebih kurang nak ambil masa dalam 1 jam. Okay, terima kasih Yuhun Najir. Kita baru lepas buat parah dekat Bukit Putus ni. Kita nak ke Dam Semenyih. So bila sampai tadi dekat pintu gerbang Gunung Angsi tadi, disambut oleh ni lah ular, anak ular macam ketam tebu. Tali pinggang. Macam ketam tebu. Tapi dia warna tu lah, hitam putih. Dan Kita nak ke Dam Semenyih lah. Kat signboard tu lah, selamat datang ni ke ke? Kuala Pilah. Bawah tu. Bawah tu, dia terlalu tu. Dekat signboard selamat datang Kuala Pilah tu, dekat air tu orang biasa dapat pocong tu. Air tu ada kepala. Dia tak bagi jalan tol tau. Dalam Waze dia tak bagi tol 1 jam 15 minit. Dam Semenyih. Kau map tak ada map kan? Kita nak apa, nak ikut lekas apa? Map tak ada. Ikut lekas tak? Map tak Ikut ada. lekas ni lah. Ni abang tulis lah type apa-apa. Type lah apa-apa. Ni apa? Map. Waze. Waze lah. Waze tak ada ni. Dekat abang buka map lah. Depan tu nanti ada. Datang Kuala Pilah. Dia terus je nanti nampak cabang pergi tu. Yang ada tembok highway kan? Aku nak risau. Tadi kita masuk awal sangat Sembang Seremban tu. Tu yang jadi jauh sikit tu. Kau ingat jalan dia kan? Ingat. Nanti ada flyover dia masuk kanan. Ni jalan masih muda saya naik motor selalu member saya Saleh. So ingat selalu pakai kami kan? Motor kan ni ya. Alright guys, kita end live dulu. Nanti kita jumpa dekat Dam Semenyih lah. Dam Semenyih dalam pukul 3, pukul 4 lah. Pukul 4 kita jumpa di Dam Semenyih. Alright guys, terima kasih geng yang hadir hari ni. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum.